Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 21 Disember bersama saya Khadijah Faisal. Kita kerap bertumpu kepada bumi Gaza yang kini mula dihancurkan entiti haram bernama Israel. Namun harapnya kita tidak lupa kezaliman dan penindasan juga berlaku di lokasi lain di Palestin. Baitul Maqdis yang menempatkan Masjid Mulia Masjidil Aqsa kini turut berdepan ancaman penceroboh itu. Bukan sahaja mahu menjahanamkan identiti Islam di bumi suci itu, Zionis juga mengimpikan untuk merosakkan struktur sosial di tanah suci itu. Kawasan Masjidil Aqsa berkeluasan kira-kira 144,000 meter persegi. Di lokasi inilah umat Islam kini sedai upaya berjuang mempertahankan kemuliaannya sebagai masjid suci ketiga umat Islam yang turut menjadi lokasi penting kisah sirah Isra dan Mi'raj. Sifat keji Zionis Israel dalam menceroboh dan melakluk negara Palestin masih berterusan. Masih jelas dalam ingatan, provokasi paling keji dilakukan pada April 2023 apabila askar Israel menyerbu masuk Dewan Masjid Suci ini dengan alasan untuk menghapuskan penghasut, hakikat yang langsung tidak boleh diterima. Kini pelbagai cara dilakukan di bumi Baitul Maqdis, khususnya di persekitaran Masjidil Aqsa. Kerja-kerja penggalian rancak berlaku di sekitarnya termasuk dengan tujuan jahat untuk membina kuil palsu di atas runtuhan masjid itu satu hari nanti. Perbuatan jahat itu juga dipercayai telah merosakkan artifak Islam bersejarah termasuk tinggalan dari era pemerintahan Bani Umayyah. Sejak puluhan tahun, beberapa tahun dan sejak 77 tahun ni, penjajah telah menjalankan puluhan kerja penggalian dan juga terowong bawah tanah di sekeliling bawah kawasan Masjid Al-Aqsa, khususnya di Siluan dan bawah tembok barat atas nama arkeologi kononnya. Dan dari sudut perundangan antarabangsa pula, sebenarnya Baitul Maqdis Timur ialah wilayah jajahan dan semua kerja binaan, penggalian serta perubahan status adalah haram menurut Konvensyen Geneva keempat. Kalau ikut resolusi UNESCO pada tahun 2016 dan juga 2017, dengan jelas juga menegaskan bahawa Masjidil Aqsa adalah tapak warisan Islam dan menolak sebarang kedaulatan Israel ke atasnya. Jelas haikal Zionis Israel tanpa segan silu melanggar resolusi yang sekaligus mengancam struktur fizikal dan status suci Masjidil Aqsa pada masa ini. Matlamat jelas mereka menghapuskan identiti dan mercu tanda Islam di bumi Anbiya yang penuh barakah ini. Atas dasar itulah siri provokasi sering dilakukan. Kononnya ingin membuktikan tanah suci Baitul Maqdis itu milik mereka. Namun mereka tidak boleh lupa, sejarah telah membuktikan bahawa setiap serangan ke atas Masjidil Aqsa sentiasa mencetus kebangkitan dan revolusi rakyat Palestin yang luar biasa.